Assalamualaikum, selamat pagi. Dengar clear tak suara saya? Okay, clear? Clear eh? Betul. Cik Zaimullah ni continuing student kan? Betul tak? Betul. Okay, okay, okay. So far okay tak? Kelas apa semua? Alhamdulillah, so far okay lah. Mm-mm. Okay, nah. Mm-mm. So, kita ada dekat sini Puan Farah, student MBA, Syamila Nazira. Syamila Nazira, learners on DOS ke? Uh, Tak tahu Ah, lah. Bosch. Bosch. Untuk intake Julai eh? Ya. Syamila. Okay. Sebelum ni, Cik Syamila, Cik ke Puan? Cik. Cik Farah. So, Cik Syamila sebelum ni diploma di Di RB juga. ODIB juga. So, alumni lah ni. Ya. Oh, okey, 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 okey. So dia maklum lah kenal dengan Puan Farah kan? Ya. Alright. Oh, Cik Syamila, saya nak tanya, sebelum ni um, dengan DOS konvensional, betul? Kiranya yang Sebelum face-to-face class kan? So, saya nak tanya ya. je lah. Apa yang membuatkan Cik untuk nak sambung ODF? Lebih Ah, senang. Sebab memang ada buat bisnes sikit. So macam tak banyak masa sangat sebab nak fokus dekat bisnes tu. Oh, okey, okey. Faham. So, sekarang dekat? Sekarang dekat Kuantan. Oh, faham, faham. Sekejap kita tunggu lagi 4 minit, dalam 10-15 minit macam tu. Kalau tak ada ni juga, kita proceed dulu lah yang mana yang ada.
Okey, saya rasa kita boleh start lah kot sebab saya nampak sini dah ada dah. Saya nampak ada Puan Fazura daripada Bank Muamalat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, so far sekarang kelas apa semua? So far okey lah. Okey. Kecuali InsyaAllah SEM ni ke- okey. kecuali last semester kan? Betul. Itu. Betul-betul. Apa nama yang final assessment yang dapat kemudian tu bila dapatnya? Rasanya macam baru lagi tak? Hari yang waktu result keluar, Hmm. esoknya baru kita orang start. So sekarang dia punya result memang masih IP lagi. Masih pending lagi lah. Masih pending lagi, betul. Okey lah. Tapi Okey. semester ni, itulah subjek tu pun Puan dah selesai. Itulah. Strategic leadership dah ambil ke Puan? Dah. Sekarang saya tinggal 2 subjek sebelum research project. Advanced research method dengan apa lagi satu, business analytic. Business analytic. Okay. Right, so kita jalan dulu lah. So, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Alright, so pertama sekali saya nak mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru. So, dekat sini saya nampak ada few new student lah. So, kepada continuing student ataupun continuing learners, so saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk meluangkan sedikit masa. So, kalau ikutkan briefing ni tak lama lah. Saya pun tak nak ambil masa yang lama sebab hujung minggu kan. So, maybe ambil masa dalam setengah jam ke 40 minit macam tu lah lebih kurang. Untuk kita, orang kata apa, untuk new student ni ataupun new learners ni, kita ambil new knowledge. Untuk continuing learners, kita anggap ni sebagai satu refreshment lah. Untuk kita nak ingat balik macam mana cara dan cara penggunaan kita punya learning LMS lah ataupun learning management system. Alright. So kejap. Okay, so ni saya mulakan dulu untuk apa itu ODL. So untuk new student, ODL ni dia adalah apa panggil sebab kita kata pendek lah kepada open distance learning. So ada setengah orang dia fikir ODL ni tu adalah online. Dia kalau kata kita bahasa mudahnya open distance learning ni dia online learning lah. Tapi dia punya bahasa saintifik ni adalah open distance learning. Okey, so apa tu open distance learning? So open distance learning ni dia adalah salah satu proses pembelajaran yang merangkumi pelbagai mode lah. So dia antara salah satu flexible education yang membenarkan pembelajaran secara synchronous dan juga asynchronous. So apa tu synchronous dan asynchronous? So synchronous ni basically macam kelas. Kan, kelas yang macam face to face. Kalau kata untuk student physical, kelas face to face tu adalah salah satu proses synchronous yang two way communication. So manakala asynchronous ni pula dia lebih kepada self-paced ataupun self-learning, pembelajaran secara sendiri. Macam mana? Dengan tuan-tuan perempuan boleh tengok dekat kita punya LMS ataupun baca kita punya SIM ataupun self-instruction manual lah. Okay. So dekat sini kita boleh tengok macam mana yang saya cakap tu, learning method dekat dalam ODL ni dia terbahagi kepada dua lah, synchronous dan juga asynchronous. So kita punya kelas face to face, walaupun kita panggil sebagai face to face, dia adalah online face to face lah. So online face to face ni dalam satu semester tuan-tuan perempuan akan ada 5 kelas. Setiap kelas 2 jam. So tuan-tuan perempuan wajib untuk memenuhi syarat 10 jam pembelajaran. Kelas tak wajib, tapi tuan-tuan perempuan kena wajib ada discussion session selama 10 jam untuk satu semester tu dia jadi complete lah. Right? So tu untuk learning method. So seterusnya learning management system ataupun LMS yang mana saya bagi tahu tadi, semua progress tuan-tuan dan perempuan boleh tengok, boleh ambil nota, boleh buat assignment dan sebagainya hanya menggunakan LMS sahaja. Kalau kata ada
educators ataupun lecturer yang guna platform selain daripada LMS, boleh maklumkan kepada saya untuk kita maklumkan kepada educator tu lah untuk utilize kita punya LMS. Sebab segala progress ataupun orang kata completion progress tu kita akan ambil hanya melalui LMS. So kalau kata macam ada certain educators ataupun lecturer, dia suka bagi final assessment tu melalui WhatsApp ataupun email. Sebenarnya tak boleh macam tu. Kita lebih galakkan ataupun mewajibkan untuk menggunakan LMS. So kalau macam ada yang sebelum ni, kita convert kepada LMS lah. Okay. So macam mana nak akses kepada LMS ataupun Moodle? Dia punya LMS ni bahasa general lah. So apa yang kita pakai adalah Moodle. So cara nak akses Moodle ni, tuan-tuan dan puan boleh buka browser. So saya lebih suggest untuk guna laptop ataupun tablet lah. So handphone bukan kata tak boleh, tapi dia tak fully optimize untuk view handphone. Lagipun tak seronok juga kalau kita nak belajar kecil-kecil ni kan. Kan terkebir-kebir pula mata nak membaca SIM, nak tengok kata apa assignment dan sebagainya dekat dalam tu, nak pakai handphone. So better guna laptop ataupun tablet ataupun device yang besar lah, nak pakai TV ke apa ke terpulang. As long as dia besar, tak menyeksakan mata. Kalau kata lebih selesa nak gunakan handphone, tak ada masalah terpulang, tapi kita lebih suggest untuk guna device yang sedap mata memandang lah. Okay, so boleh buka browser, any browser pun tak ada masalah, tapi so far yang saya cuba Chrome adalah yang paling stable lah, yang tak ada masalah. Edge pun kadang-kadang ada masalah dia sendiri. Mozilla pun ada certain tools ataupun features yang dia tak dapat appear. Sama juga dengan Opera. So far kalau nak guna boleh guna Chrome lah. Safari pun so far tak ada isu lagi. Boleh juga kalau nak guna Safari. Tapi saya lebih suggest untuk guna Chrome lah. Okay. So boleh buka browser pilihan dan masukkan lms.dhu.edu.my. Okay. So lms.dhu.edu.my. Kejap lagi nanti saya akan tunjuk secara lebih dalam lah. So ini adalah dia punya surface. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat daripada kita punya LMS adalah macam yang saya cakap tadi, buku teks ataupun self-instructional manual. Okay. So bila tuan-tuan dan puan-puan boleh akses LMS kita ni, once dah dapat student ID, dah dapat apa panggil student email, kan, dapat ID student 201 apa sekian-sekian @student.dhu.edu.my dan password boleh terus login dekat sini lah. So dia punya konsep adalah single sign on, which is tuan-tuan perempuan login dekat email Outlook ataupun Office 365, dia punya password dan juga email tu adalah yang sama lah. So boleh login je. So andai kata ada buat perubahan password dekat Outlook, so dekat LMS ni nanti pun dia akan guna password yang sama lah. So tak payah nak pening-pening. Dia tak macam student portal. So student portal dia adalah separate platform lah. Dia tak sama. So bila tukar password dekat student portal, dekat LMS ataupun dekat Office 365, dia berbeza. Melainkan tuan-tuan perempuan menggunakan password yang sama lah. Okay. Itu untuk kita punya LMS. So macam mana, antara assessment method yang bakal tuan-tuan perempuan gunakan untuk ODI learning ni, so dia tak banyak perbezaan dengan physical punya study. So macam Cik Syamila, dia adalah alumni daripada conventional student ataupun learners. So basically dia lebih kurang je. Kita ada assignment, kita ada final assessment. Final assessment ni dia lebih kurang macam final exam lah. So dekat sini so far hanya course safety ataupun DOSH, diploma safety, yang ada certain subject dia masih menggunakan exam lah. So online exam. Selebihnya adalah final assessment. Okay. So penambahan untuk assignment ataupun assessment method yang mungkin diguna pakai oleh educator kepada tuan-tuan dan puan adalah forum dan case study. Case study ni pun saya rasa physical student atau conventional learners dia ada juga case study ni. Tapi forum kebanyakannya hanya diutiliskan oleh learners lah.
Okey, kita ada few pilihan yang mungkin akan diguna pakai oleh educator tuan-tuan dan puan-puan, iaitu forum, quiz, case study, assignment dan juga final assessment. Okey. Alright. So assessment tu semua tuan-tuan dan puan-puan perlu siapkan sebelum habis semester untuk kita anggap sebagai complete. Ataupun orang kata apa, tak fail lah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk kelas 10 jam, complete 10 jam, quiz buat, kemudian forum pun aktif, final assessment pun hantar on time, tapi ada satu case study tuan-tuan dan puan-puan tak submit. Walaupun case study tu markah dia tak besar. Dia maybe 10% daripada total markah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tak submit, kita anggap sebagai fail lah. Dia ada pro and con lah. ODL ni dia senang, dia boleh ikut self pace, tapi tuan-tuan dan puan-puan perlu disiplin untuk submit semua assessment yang diberikan. Kena alert dengan group WhatsApp, email student dan juga notification daripada LMS lah. So setiap kali ada setiap kali ada assessment, setiap kali ada update assessment di LMS akan ada satu notification lah sampai dekat email student. Mungkin ada few educator dia tak onkan notification tu, so dia tak sampai lah. Tapi kebiasaannya educator akan maklumkan dekat dalam group subjek masing-masing lah, which is nanti mungkin diorang akan create lah. Tapi apa-apa update berkenaan LMS, berkenaan technical issue dan sebagainya, saya akan update melalui community WhatsApp dan juga LMS lah. Okay, so you punya apa? Tuan-tuan puan-puan punya study journey. Apa yang perlu dibuat adalah enroll subjek dekat dalam LMS ataupun Moodle. Okay, retrieve self-instructional manual. Tuan-tuan puan-puan perlu download kita punya SIM ataupun buku teks yang saya cakap tadi. Tuan-tuan dan puan-puan perlu complete 10 jam discussion session, iaitu masuk kelas. Macam saya cakap tadi, kelas tak wajib, tapi tuan-tuan dan puan-puan wajib completekan 10 jam tu. Alright? Okay, so progress completion dekat dalam LMS kena 100%. Tu nanti saya tunjuk macam mana nak check. Kemudian yang paling penting sekali adalah submit final assessment lah. Okay? So itu adalah step untuk kejayaan tuan-tuan dan puan-puan. Sepanjang tuan-tuan dan puan-puan diiktiraf sebagai learners untuk ODL di TRP Hikam University lah. Okey, itu sedikit sebanyaklah tentang ODL. So, jika ada apa-apa permasalahan, tuan-tuan dan puan-puan boleh contact saya di 0944244441 ataupun boleh email saya di fikri@dshu.edu.my. Oh, kejap. Sebelum tu, saya ada kenalkan diri tak tadi? Saya macam tak ada kan? So, okey, saya minta maaf yang tu. So, nama saya Muhammad Fikri bin Ahmad Fauzi atau lebih dikenali sebagai Fikri Fauzi lah. So, siapa saya? Saya adalah eksekutif untuk Academic Management Center memerangkap Instructional Designer untuk ODL Unit. Okey, so saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. Tuan-tuan dan puan-puan dah ada dimasukkan ke dalam intake group WhatsApp. Ada tak? Ada tak? Saya rasa saya dah masukkan semua. Cik Syamila ada tak dekat dalam group WhatsApp intake Julai untuk Bosch? Tak ada lagi. Tak ada lagi ya. So tak apa, nanti saya akan masukkan. Saya rasa siapa yang ada dekat sini ni? Ada tak yang belum masuk dekat dalam group WhatsApp intake tu? Kat sini kita ada Cik Ehsan, Cik Faiz. Cik Faiz dah ada masuk ke dekat dalam group intake? Oh, sudah masuk lah. Dah masuk dah Oh ya. Okey, Cik Ehsan dah ada dekat dalam group BSEM, Puan Fazura dan Irina. Okey, Puan Farah pun ada. So Syamila seorang je dulu yang belum ada Okay. Alright, itu untuk kita punya introduction lah untuk ODL. So saya tunjuk untuk LMS. Cik Ehsan okey Yep. Okey.
So, macam saya cakap tadi, untuk nak akses kepada LMS kita ni, saya lebih suggest untuk menggunakan Google Chrome lah. So, kita masukkan lms.dsu.edu.my. So, dekat sini apa yang tuan-tuan perempuan akan nampak adalah logo DRB Highcom University itu sendiri dan juga gambaran front gate campus kita lah. Okay, so dekat sini tuan-tuan perempuan akan nampak home button, student portal dan DRB Highcom punya social media lah. So dekat sini tuan-tuan perempuan kalau rasa nak pergi stalk Facebook DSU, nak tengok Instagram ke, nak tengok X ataupun Twitter, boleh klik dekat sini lah. So tuan-tuan perempuan juga boleh direct terus ke student portal melalui LMS kita lah. So dekat sini. So boleh klik je dekat student portal. Contohnya tuan-tuan perempuan dah ada buat course selection ke? Saya rasa ada few yang belum buat lagi macam Tuan Faiz. Cik Ihsan dah buat ke course selection? Cik Ihsan suka lost. Okay, so saya rasa pihak AMC dah ada terangkan cara-cara untuk buat course selection ataupun subject selection lah. So yang tu pun antara salah satu benda yang wajib yang tuan-tuan perempuan perlu complete sebelum mula semester. So kalau kata ada yang belum buat, bila keluar list nanti saya akan maklumkan lah dekat dalam community ataupun group intake masing-masing nanti. Okay. So, itu untuk kata apa, basic lah apa yang tuan-tuan akan dapat kat sini. So, boleh tekan button login dekat bahagian bujur sebelah kanan. So, klik dekat sini. Dia akan bawa kepada sign in lah. So, dekat sini tuan-tuan perempuan boleh masukkan. So, macam saya kita tekan student. Fine. Apa ni? So betul. Ya, tak apa. Saya tunjuk dulu view saya lah. Okey, bila tuan-tuan perempuan dah login, apa yang tuan-tuan perempuan akan nampak adalah kita punya logo sama juga macam yang front page tadi tu. Kemudian akan ada DRB Highcom University. So biasanya dia akan keluar hi nama lah. So contoh macam ni, macam saya dia keluar DRB Highcom University. So kalau macam view tuan-tuan dan puan dia akan nampak hi Cik Ihsan contohnya. Dia akan tulislah dekat bahagian atas ni. Okey. Kemudian pada bahagian bawah ni ada forum ataupun kita panggil sebagai update announcement lah. So dekat sini tuan-tuan dan puan akan nampak contoh macam ni saya ada maklumkan tentang evaluation performance update. Okay. Kemudian kita ada juga announcement untuk timetable. Okay, so boleh tengok dekat sini lah. Semua update, technical problem dan sebagainya kita akan update dekat dalam bahagian forum ni lah ataupun announcement ni. Selain daripada WhatsApp, kita ada letak juga dekat dalam announcement dekat dalam LMS kita ni lah. Okay. Itu untuk orang kata apa sebagai forum announcement lah. So dekat pada bahagian sebelah kanan, dia akan nampak macam ni lah. Dia akan ada telinga. So telinga ni dia sebenarnya adalah navigation tab. So tuan-tuan perempuan boleh klik. So dia akan buka satu setting tray yang mana tuan-tuan perempuan boleh nampak course categories punya section. Dia ada few pilihan. Ada Open Distance Learning, Faculty of Business, Faculty of Engineering, Postgraduate Center dan Macro Credential. So apa yang tuan-tuan perempuan perlu fokus hanya pada bahagian Open Distance Learning. Walaupun tuan-tuan perempuan adalah
learners untuk Faculty of Engineering. So tak perlu. Yang ni adalah untuk usage untuk learners conventional. Tuan-tuan dan puan hanya perlu fokus pada open distance learning lah. So boleh klik pada bahagian open distance learning ni. Kemudian masukkan subjek kod masing-masing. So contoh macam saya ni, saya akan tunjuk dulu satu template ABCD 1, 2, 3, 4. Right? So klik masukkan je subjek kod. So dia akan keluar lah subjek kod ni. So bila tuan-tuan dan puan klik, dia akan keluar enroll punya button lah dekat tepi ni. So macam ni contoh saya ni adalah daripada site admin, dia tak ada keluar. So sepatutnya dia akan keluar button enroll. So tekan je enroll ni, dia akan terus bawa kepada apa panggil apa? Subject page tu sendiri. So contoh macam ni, tuan-tuan dan puan akan nampak ABCD 1, 2, 3, 4 LMS course briefing lah. So dekat sini apa yang tuan-tuan dan puan akan nampak dekat subject page masing-masing akan ada satu welcoming banner ataupun subject banner lah. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan akan nampak satu welcoming message lah dekat sini. We are delighted of your part di Abihayko University, Abihayko Community dan sebagainya. So akan ada satu section announcement, ada FAQ learners. So dekat sini anda kata tuan-tuan dan puan ada mengalami sedikit permasalahan, tak tahu macam mana nak access assignment, tak tahu macam mana nak submit assignment, tak tahu macam mana nak buat posting dekat dalam forum dan sebagainya, boleh tengok dekat bahagian FAQ for learners ni lah. So FAQ for learners ni pun saya dah ada letak dekat dalam community, tuan-tuan dan puan boleh download dan tengok lah PDF file tu. So dekat sini basically kita ada letak lah macam mana nak dapatkan tuan-tuan dan puan punya jadual ataupun timetable. Ada juga cara untuk nak enroll kelas, ada juga cara macam mana nak letak nak buat posting dekat dalam forum, nak letak attachment dan sebagainya lah. So boleh tengok dekat sini. Boleh apa kata apa? Boleh refer kepada PDF file yang saya dah hantar dekat dalam community ODL tu sendiri. Okay. So ini untuk FAQ lah. Alright. So okay, sebelum saya proceed lebih dalam dekat sini tuan-tuan pun boleh nampak kiri kanan pun dia ada telinga. Kalau tadi dekat home page dia hanya ada pada bahagian kanan sahaja. So bahagian kanan ni dia tak ada perbezaan, dia sama saja. Dekat sebelah kiri ni dia special sikit. So dekat sebelah kiri ni dia akan appear dalam subject page sahaja. Okay, so dekat bahagian kiri ni dia lebih kurang macam glossary lah ataupun table of content. So tuan-tuan dan puan boleh go through dulu dekat bahagian tepi ni, apa yang tuan-tuan dan puan akan dapat dalam subject page ni. So tak perlu dah nak scroll sampai ke bawah ni dulu, panjang. So kita boleh tengok dekat bahagian tepi kiri ni. Tuan-tuan dan puan boleh tengok apa yang tuan-tuan dan puan boleh dapat. Okey, tuan-tuan dan puan akan nampak how to complete this course, get to know your educator, ada section break the ice, ada course overview, class link dan sebagainya. So boleh go through je dulu kat sini. Kalau tuan-tuan dan puan rasa nak skip, malas lah nak tengok yang lain, nak pergi terus kepada Microsoft Teams, nak tengok recording, klik saja pada sini. Dia akan terus bawa lah. Okay, so contoh macam ni. So recording, boleh klik je dekat sini dan dia akan bawa kepada, orang kata apa, tempat pengumpulan recording lah. Bahasa mudahnya tempat pengumpulan recording. Okay, so itu untuk glossary punya section lah. So boleh tutup kat sini. Okay, tuan-tuan dan puan boleh scroll ke bawah, ada section untuk getting started. So ni adalah image slider lah. So tuan-tuan dan puan boleh go through satu persatu. So basically ni adalah step by step untuk tuan-tuan dan puan buat completion. Okay, so macam mana yang saya cakap tadi, perlu completekan final assessment, kena aktif dekat dalam forum, kena completekan 10 jam punya pembelajaran dan sebagainya. So boleh go through. Okay, boleh scroll pada bawah lagi, akan ada satu section get to know your educator. So get to know your educator ni basically dia adalah profile kepada educator tu sendiri. So contoh macam ni tuan-tuan pun boleh klik. So dia akan appear lah, ada scoping gambar dan juga brief explanation terhadap lecturer tu ataupun educator tu sendiri. So boleh tengok dekat sini. Okay, kemudian akan ada satu section break the ice. So break the ice ni kita semua sedia maklum. Break the ice ni adalah satu section untuk suai kenal. Tuan-tuan dan puan perlu tahu. ODL ni dia tak sama macam konvensional. Konvensional
educators tu boleh tengok tuan-tuan dan perempuan ni macam mana. Tuan-tuan dan perempuan punya rupa, tuan-tuan dan perempuan punya background dan sebagainya. So macam ODL ni, kita sebagai educator perlu lebih memahami tuan-tuan dan perempuan. Kena tahulah tuan-tuan dan perempuan ni bekerja sebagai apa, dah ada pasangan hidup ke belum, dah ada anak ke belum, supaya kita boleh tailor penyampaian pembelajaran secara lebih optimum lah. Kalau kita tak tahu tuan-tuan perempuan ni dah ada anak 3, faham? Educator akan bagi, katakanlah educator bagi assignment yang orang kata apa terlalu banyak, terlalu complicated, tuan-tuan perempuan tak dapat nak fokus. So, itu menyebabkan salah satu kunci yang menjerumus kepada kegagalan lah. So, kita tak nak benda tu. So, kita nak tuan-tuan perempuan lebih open. Untuk kita lebih tahu tuan-tuan perempuan punya limitation. Sebab macam sebelum ni pernah ada case, learners ni dia punya shift hujung minggu. So dia tak boleh nak masuk, dia tak boleh nak fokus kelas, dia tak pernah masuk kelas. Kemudian bila ada assessment dan sebagainya pun dia tak pernah submit sebab dia tak tahu apa yang perlu buat, apa yang perlu submit dan sebagainya. Deadline dan sebagainya dia tak tahu. So student tu fail sebab kita tak tahu. Dan dia pun tak maklumkan dia bekerja pada waktu bila, dia free waktu bila, sebab kelas tu dia ada final exam. So dia tak dapat nak attend untuk final exam. So tu antara salah satu lah. Walaupun kita rasa break DS ni salah satu benda yang macam alah, benda biasa, kita kena kenal dan sebagainya. Tak, untuk ODL dia agak penting lah sebenarnya. Kita kena tahu. Educators perlu tahu tuan-tuan dan perempuan punya limitation, tuan-tuan dan perempuan punya career dan sebagainya lah. Bukan kata nak terlalu in detail, tak. Kiranya bagi tahu orang kata apa secara general lah. Apa yang tuan-tuan perempuan harapkan daripada pembelajaran, apa yang tuan-tuan perempuan ada limitation, kekangan dan sebagainya. Kena bagi tahulah. So proses tu mungkin ada setengah educator dia nak tuan-tuan perempuan letak dekat dalam forum ni. Ada certain educator dia akan buat sesi suara kenal waktu kelas pertama nanti. Macam tu lah. So depends, kalau kata ada educator yang nak tuan-tuan perempuan buat posting dekat sini, tuan-tuan perempuan boleh klik lah. So macam mana nak buat posting dekat dalam kita punya forum ni? So simply klik pada title, kemudian dia akan keluar lebih kurang macam ni lah. Okay, so macam dekat sini dah few topik. So contoh saya akan tunjuk satu lah macam mana tuan-tuan perempuan nak masukkan. So just klik pada add discussion topic. So masukkan subjek. So contoh macam ni. Kita letak nama lah kan. So saya letak Fauzi. Okay. So dekat sini masukkan je. Okay, nama saya. Jadi saya meletak. Contoh. So katakanlah dah letak semua detail tuan-tuan dan perempuan. Educator nak gambar, macam mana nak letak attachment gambar dekat sini, macam tak ada kan. Okay, tuan-tuan dan perempuan perlu klik pada button advance. So nanti dekat sini dia akan appear satu section untuk attachment. So boleh drag and drop je dekat dalam ni ataupun klik dekat file untuk upload ataupun buat pemilihan file yang tuan-tuan dan perempuan nak masukkan tu lah. Alright. Yang sini. Betul. Next ni choose file. Alright, so boleh masukkan lah kat bahagian ni. So nanti dia akan appear. And then tuan-tuan dan perempuan hanya perlu tekan post to forum lah. Okay, bila kita dah klik post to forum, dia akan appear macam yang tadi tu yang kita nampak dekat depan tu. So dia akan appear macam ni lah. Alright, so macam ni kita dah ada satu contoh. Saya tak pasti dia ada letak gambar ke tak. Oh ni saya juga yang buat ni. Alright, so contoh macam ni. Let's break the ice. Okay, ni contoh. Dia letak gambar. Bila kita dah letak gambar, so dia akan appear macam ni lah. Okay, itu untuk forum lah. So jangan risau kalau kata tuan-tuan dan perempuan tak dapat nak capture waktu ni. So nanti boleh tengok recording dan juga boleh tengok dekat dalam PDF file yang saya dah ada hantar tu lah. Ataupun boleh tengok je dekat bahagian FAQ ni. So dia ada step by step dia. So jangan risau, kita cuba memudahkan
proses untuk tuan-tuan dan perempuan. So kalau kata ada masalah boleh terus direct tanya saya. Kalau kata segan boleh PM dekat WhatsApp. Saya rasa saya ada dekat setiap group intake. So boleh cari je nama saya. Okey, itu untuk break the ice. Kemudian pada bahagian bawah tu tuan-tuan dan perempuan akan nampak about the course. So about the course ni dia lebih kurang course overview. So tuan-tuan dan perempuan dekat sini akan nampak macam sedikit sebanyak summary untuk the whole course tu sendiri. So macam ni adalah template. So dekat sini dia akan letak summary, kemudian tuan-tuan dan perempuan boleh klik untuk tengok study hours, boleh tengok juga course outcome, boleh tengok juga dia punya reference. So kat sini dia depends atas course tu sendiri. So contoh macam Puan Fazura nanti dia akan ambil advanced methodology. So dia mungkin lain, study schedule dia lain, course outcome dia lain, dia mungkin tak ada reference, dia mungkin ada benda lain. Macam tu. Itu untuk about the course lah. So setiap about the course ni dia akan berbeza-beza. Jangan pula nanti tuan-tuan dan perempuan dah masuk subjek ni, kata kenapa lain, kenapa tak sama macam yang cikgu dia tunjuk semalam tu kan. Contoh katakanlah yang tu dia tak ada study schedule, dia mungkin ada benda lain. Dia mungkin tak ada course outcome, dia mungkin tak ada reference, dia mungkin ada benda lain. Dia berbeza-beza depend atas subjek yang tuan-tuan dan perempuan akan ambil nantilah. Alright. So itu untuk course overview. So bawah daripada tu akan ada satu kelas link lah. So basically template setiap subjek itu dia mungkin akan ada sedikit perbezaan lah. Mungkin yang ni dia lain sikit susunan dia. Tapi mostly dia lebih kurang sahaja. Kelas link ada dekat dalam tu. Kelas material pun ada dekat dalam tu. Alright, so kelas link ni tuan-tuan pun boleh klik saja dan dia akan terus bawa lah kepada session tu. So kelas link ni sebenarnya ada juga kita letak dekat dalam timetable tuan-tuan dan puan. So semua dah download timetable. Saya rasa semua dah download kan. Saya dah ada letak link dekat dalam ODL community, kecuali Cik Syamila lah. Syamila lah mungkin tertinggal sedikit. So nanti saya akan masukkan semula dekat dalam group intake. So sebelum bermulanya sesi kelas, so saya sedia maklum, saya rasa minggu depan akan mula kelas lah selain daripada student learners untuk MBA. Student learners untuk MBA saya rasa minggu lepas dah start dah kelas. So untuk learners yang lain minggu depan baru mula kelas lah. Untuk learner Bosch, DOSH, BSEM, saya rasa Sabtu depan baru mula kelas. So kena klik untuk request dulu masuk ke dalam Teams punya channel. So nanti saya akan approve, nanti kita akan hantar invitation calendar lah. So jangan risau tuan-tuan dan puan, for sure takkan terlepas kelas. Sebab once tuan-tuan dan puan dah masuk, invitation pun dah jalan, setiap kali sebelum kelas akan dapat notification lah untuk ke kelas. Lebih kurang macam meeting lah, macam tu. Alright, so itu untuk link kelas. Kemudian bawah sikit kita akan nampak satu section untuk kelas material. So kelas material punya section ni dia adalah longgokan untuk semua bahan bacaan tuan-tuan dan puan. So macam saya cakap tadi, ada SIM ataupun buku teks tuan-tuan dan puan, boleh klik sini untuk download. So klik je dia akan terus download lah sepatutnya. Ataupun dia akan buka macam ni. So tuan-tuan dan puan hanya perlu klik untuk download lah. So dekat sini kena make sure tajuk yang betul. Kemudian baru tuan-tuan dan puan klik pada button download ni lah. Okey. Iaitu untuk buku teks. Okay, pada bahagian bawah sikit akan ada section untuk digital library collection. So kita ada few resource untuk tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini lah. So contoh macam ni library kita ada few buku ataupun e-book yang kita boleh tengok dekat situ. Kemudian open source. Kemudian kita ada Emerald Insight. So Emerald Insight ni dia lebih kepada journal lah. So macam tuan-tuan dan puan nak buat research, nak buat case study. So boleh tengok dekat Emerald Insight ni. Tapi Emerald Insight ni untuk off-campus punya access, tuan-tuan dan puan perlu tengok pada bahagian Emerald off-campus access ni lah. Dia perlu follow step by step lah. Macam mana nak access daripada luar kampus. Kalau tuan-tuan dan puan duduk dekat dalam kampus di Abdul Hakam University ataupun di HU, tuan-tuan dan puan connect dengan Wi-Fi student dekat dalam kampus, tak ada masalah, boleh terus buka Emerald. Dia akan detect IP Wi-Fi itu sendiri, dia consider sebagai learners lah. Tapi bila kita pakai Wi-Fi sendiri, kita pakai hotspot sendiri dan sebagainya, dia tak detect
campus DIY Highcom tu sendiri. So tuan-tuan dan puan perlu klik dan download lah dan boleh follow lah step by stepnya ni. Okay. Alright, itu untuk library. Kemudian pada bahagian bawah sikit kita ada section untuk discussion and activity. Yang ni pun antara bahagian yang kita boleh katakan sebagai bahagian yang wajib tuan-tuan dan puan buat. So pada bahagian ni dia sebenarnya depend atas pada educator juga. So ada certain educator dia nak utilize kalau ada bahagian forum ni. Ada educator yang dia tak selalulah. Tapi kebanyakan educator dia akan utilize lah pada bahagian forum ni. So basically dia punya step sama juga macam yang saya ada tunjuk dekat atas tadi. So dekat sini pun kita dah ada letak juga macam mana cara-cara nak reply, nak buat posting dan sebagainya. Boleh tengoklah dekat sini. Ataupun boleh refer pada PDF yang saya dah ada pernah hantar sebelum ni. Okay. So itu untuk discussion and activity. Kemudian kita ada bahagian class recording. So class recording ni tadi saya ada tunjuk dah satu cara kan. Kita just perlu klik dekat hyperlink yang ada dekat sini. Macam ni, dia tak ada lagi. So boleh klik je dekat sini, dia akan terus bawa tuan-tuan dan puan ataupun redirect tuan-tuan dan puan kepada tempat longgokan lah. Kita panggil kan tempat longgokan recording. So dekat situ segala recording team siapa semua dia akan ada dekat dalam tu lah. Alright, so itu untuk kelas recording. Kemudian ada bahagian assessment. So bahagian assessment ni macam yang saya cakap tadi, dia ada forum, dia ada case study, dia ada final assessment. So final assessment so far kita perlu Turnitin. So macam mana nak Turnitin, so boleh klik pada sini. So nanti kita akan meletak class ID dan enrollment key lah untuk setiap subjek. So andai kata tak ada, boleh bagi tahu saya ataupun boleh bagi tahu ataupun update kepada learners masing-masing. So untuk masuk ni. So untuk Turnitin ni sebenarnya tuan-tuan dan puan kena sign up dulu sendiri. Tak perlu orang kata apa tunggu dia kena ada class ID juga untuk sebelum tuan-tuan dan puan nak sign up tu. Tapi sign up proses tu tuan-tuan dan puan boleh guna email personal pun boleh, tak ada masalah. Nak guna email yang student tu pun tak ada masalah, boleh je. So yang penting kena ada class ID dan enrollment key dululah sebelum sign up untuk Turnitin tu. Okey, cara nak guna Turnitin pun tuan-tuan dan puan boleh klik dekat sini, boleh follow step by step yang kita dah ada letak dekat dalam ni lah. Alright. So itu untuk Turnitin. Kemudian untuk bahagian assessment ni pula. Ni senang cerita bahagian untuk assessment ni tuan-tuan dan puan perlu alert lah. Alright. So perlu alert dekat sini apa yang ada. So boleh klik dekat sini. Kita nak tengoklah contoh soalan. So klik je, nanti dia akan adalah soalan math, small briefing dan sebagainya. Download the material below and submit your document in PDF format. So dekat pada bahagian ni, ni adalah orang kata apa view student, view admin sebenarnya. Dia lain sikit kalau view student dia akan ada satu button untuk submit. Alright. So dekat situ nanti, sekejap. Saya kena ubah setting ni tengok. Kalau boleh. Okey, tak apa. Yang kalau tuan-tuan dan puan nak tengok dia punya submission punya page tu, boleh tengok dekat dalam PDF yang saya dah hantar tu. Sekejap, saya dah tengok ada tak PDF tu, rasa sini tak ada sini. Tak apa, nanti saya forward semula lah dekat dalam community. So dia basically macam ni lah. So instead of grade punya button, dia akan ada button submission lah. Tuan-tuan dan puan boleh klik dan submit je file tu. So limit PDF hanya 5 MB. So kalau kata tuan-tuan dan puan ada macam letak banyak sangat image. So yang biasanya dia banyak ni waktu research. Biasanya research kita letak banyak graf, kita ada letak banyak table, kita ada letak banyak infografik.
PDF file tu dia akan terlalu besar lah untuk server handle. So limit kita hanya 5 megabyte saja. So andai kata tuan-tuan dan perempuan punya file tu terlalu besar, salah satu cara boleh compress dululah. Boleh compress PDF tu. Bukannya compress dalam zip file. Tuan-tuan dan perempuan boleh buka dekat browser. Cari je file compressor. PDF compressor. PDF compressor. Biasanya boleh pakai yang I love PDF ni lah. So klik dekat sini, drop file PDF tuan-tuan dan puan-puan supaya dia boleh compress file yang lebih kecil lah. Okay. So itu untuk submission assignment. So yang ni jangan risau kalau kata tuan-tuan dan puan kata apa tersangkut lah nak submit tu tak boleh ataupun ada masalah, boleh direct contact saya ataupun boleh refer dulu dekat PDF file ataupun FAQ learners yang dekat bahagian atas tadi tu lah. Alright. So itu untuk bahagian assessment. Kemudian bawah sikit daripada tu kita akan mulalah chapter 1 sampai habis. So dekat sini akan ada sedikit infografik, kemudian ada topik summary, kemudian dia ada sedikit orang kata apa instruction lah. Tuan-tuan dan puan kena download dulu file SIM tu tadi ataupun kita punya buku teks ataupun self instruction manual. Download, baca dan kemudian boleh completekan self check lah. So self check ni dia ada dekat bawah ni, ada certain subjek yang ada certain subjek yang tak ada. So depends pada subjek masing-masing lah. Kemudian dia ada learning activity pun sama, ada certain subjek ada certain yang tak ada. Alright. Itu untuk topik lah. So tuan-tuan dan puan boleh terus tengok sampai habis. So certain subjek yang educator dia kreatif sikit. Dia buat kita panggil sebagai gamification. So tuan-tuan dan puan katakanlah subjek tu dia ada 7 topik. Tapi yang appear hanya chapter 1 ataupun topik 1. So kenapa tak appear yang topik 2 dan seterusnya? Dia lock selagi mana tuan-tuan dan puan tak buat self check 1. So contoh macam saya tunjuk ni satu. Contohnya subject page ni. Alright. So ni yang educator dia dah buat. Okay, contohnya macam topik 1 ni. Dia nak unlock ke topik 2. Dia kena settlekan dulu self check 1, which is dekat sini. Self check 1 ni. Dia kena completekan dulu. Right, dia kena completekan dulu. So contoh macam ni dia tak complete lagi ni sebab dia tak hijau dekat sini. Yang ni pun tadi saya lupa nak cerita. Nanti saya akan cerita. Dekat sini kalau kata ada pada bahagian ni dia ada to do. Selagi mana dia tak hijau jadi done macam ni, tuan-tuan dan puan dia anggap tak complete lah lagi benda tu. So tuan-tuan dan puan boleh klik dulu kat sini apa yang tuan-tuan dan puan perlu buat. So tuan-tuan dan puan kena view, kena receive grade baru dihijau. So bila dah hijau barulah dia unlock untuk topik yang kedua. So yang ni depends lah kalau kata ada educators tu dia ada buat setting yang macam ni, tuan-tuan dan puan kena follow kata apa remark yang ada dekat sini lah. Okay. So itu untuk apa ni apa? Untuk topik lah. Alright. So lepas tuan-tuan dan puan dah habis sebelum nak tamat semester, tuan-tuan dan puan kena completekan dekat bahagian ODS survey ni lah. So boleh klik dekat bahagian learning survey ni, klik dan jawab survey tu. So dekat sini pun dia wajib. Alright. So dekat bahagian tepi ni kalau tuan-tuan dan puan perasan dia ada to do dan juga mark as done. Alright. So ini adalah orang kata apa indikator untuk completion lah. So benda ni wajib sebenarnya. Bila yang ada button macam ni, ada to do macam ni, tuan-tuan dan puan wajib siapkan sebelum habis semester. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Kalau tuan-tuan dan puan ingat waktu starting tadi saya cakap tuan-tuan dan puan kena tengok progress tuan-tuan dan puan kena complete 100%. So contoh macam dekat sini. Macam dekat sini saya complete 50% ni. Completion dia. Tuan-tuan dan puan kena make sure dia complete sampai ke hujung 100%. Kalau tak kita anggap sebagai gagal lah. Okey. Habis saja semester, tuan-tuan dan puan dah tak boleh nak akses dah benda ni. Tak boleh nak akses dah orang kata subject page yang tuan-tuan dan puan dah enroll. Okey, so kena make sure dia capai 100% sebelum habis semester. Okey.
Alright. So, kalau ikutkan kita dah cover complete lah untuk bahagian subjek page ni. Oh, sorry. Ada satu lagi. Dekat glossary, selain daripada kita tengok completion 100% tu, tuan-tuan pun boleh tengok dekat bahagian glossary ni. Kalau tuan-tuan pun perasan, ada bulat warna putih, ada bulat yang berwarna hijau. So, contoh macam bulat yang berwarna putih ni, sebenarnya tuan-tuan puan tak complete pun lagi. So ini antara salah satu punca yang progress tuan-tuan puan tak 100% lagi lah. So kena make sure dia hijau. So contoh macam ni FAQ for learners ni, kita tengok dekat bahagian FAQ for learners. Kita kena klik my stand. So dia akan hijau. So secara tak langsung, daripada 50%, dia akan naik lah progress tu. Dia dah jadi 58%. Macam tu lah. So kena make sure setiap ni hijau, ataupun tuan-tuan pun boleh tengok pada bahagian glossary ni, tengoklah yang mana yang belum hijau, tuan-tuan pun kena make sure dia hijau lah. Okay, so andai kata dah tak ada dah semua, yang tak ada dah yang putih-putih ni, bulat-bulat putih ni semua dah tak ada, semua dah hijau, tapi completion progress tu still tak sampai 100%, boleh bagi tahu saya, boleh maklum kepada saya, ataupun boleh maklum kepada educator masing-masing lah. Okay, untuk ni kadang-kadang ada educator tu dia dah buat soalan tu dan dia wajibkan untuk complete tapi dia hide. So dia tak complete jugalah 100%. Okay, so setiap kali tuan-tuan dan puan dah complete, orang kata apa, enrollment dan sebagainya, tak perlu susah-susah dah nak kena buka open distance learning, nak type balik subject code dan sebagainya. Tak perlu. Lepas dah enroll, tuan-tuan dan puan boleh terus pergi pada bahagian My Courses. So dekat My Courses ni dia akan appear lah setiap subjek yang tuan-tuan dan puan dah enroll. So dia akan appear dekat sini. Okay, so dah tak perlu dah nak susah-susah nak pergi klik dekat sini, nak buka pula open distance learning, nak search pula subject code dan sebagainya. Leceh. So boleh klik pada My Courses, dia akan appear semua subjek yang tuan-tuan dan puan akan yang tuan-tuan dan puan dah enroll. Okay, so far okay tak? Clear tak So kalau ikutkan dah tak ada apa-apa, kita dah habislah untuk penggunaan LMS tu sendiri. So andai kata ada apa-apa permasalahan, boleh direct contact saya, boleh direct call saya dekat office punya nombor, ataupun WhatsApp je saya, boleh PM je saya. So macam mana nak dapatkan nombor saya, boleh tengok dekat dalam ODL punya community, ataupun boleh cari je saya dekat dalam group intake masing-masing. Saya ada je dekat dalam tu. Okay. So far ada apa-apa soalan tak untuk LMS ni? Clear. Saya ada. Ya Cik Zamullah. Ada? Contohlah kalau saya lepas saya ada tinggal tip putih tu, so dia ada apa-apa efek? Result apa semua keluar tak? Dia biasanya kalau kata tak ada katakanlah ada tertinggal few, sepatutnya dia akan ada sikit lah record issue dekat situ. Tapi kalau kata result keluar, tak ada masalah lah sebenarnya. Okey je lah, tapi kalau boleh kita nak complete lah benda tu terus ke 100% seboleh-bolehnya. Okay. Alright. Thank you. Ada soalan lagi tak yang lain? So kalau kata buat masa sekarang tak ada soalan apa-apa, so ke depan nanti bila dah bermulanya session pembelajaran masing-masing, andai kata ada apa-apa permasalahan, ada soalan nak tanya ke apa semua, boleh PM saya je. Boleh direct contact saya dekat WhatsApp, boleh dekat orang kata apa tadi? Nombor office pun boleh. So terpulang. Nak email pun tak ada masalah. So kejap saya share balik. Okay. So boleh je contact saya di 09242441, ataupun boleh email saya di fikri@shu.edu.my, ataupun boleh direct WhatsApp saya lah. Seperti mana yang saya cakap tadi, nak dapatkan nombor saya, nombor WhatsApp saya boleh tengok dekat dalam ODL community dan juga group intake masing-masing. Okay.
So kalau kata tak ada apa-apa soalan, itu saja daripada saya. So terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang sudi meluangkan masa sejam dengar saya bebel. Dengar saya bebel masuk orang kata apa kita punya onboarding session ni. So terima kasih banyak-banyak sebab hujung minggu kan. So itu saja daripada saya. So terima kasih. So selamat maju jaya lah dalam ODL punya pembelajaran ni. Baik. So terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuan Fikri.